Segmen JEPS. Jual, elak, beli dan simpan. Joao Gyökeres, bekas penyerang Sporting Lisbon ini telah menjaringkan gol dalam situasi bola mati game week lepas. Namun, kita memerlukan penyerang bernilai 9 juta pound untuk menjaringkan gol pada situasi permainan biasa ataupun open play. Bagi hamba, Gyökeres tidak membawakan nilai sebagai aset dengan harga T20. Ditambah pula, Kai Havertz dijangka akan kembali pada game week 12 sebaik sahaja IB yang terakhir tahun ini tamat. Pandangan hamba, tidak kira Gyökeres cergas atau tidak untuk game week 11, beliau ialah calon untuk dijual game week ini. Jual Rangers. Walaupun Pep memberi alasan Rangers tidak diturunkan kerana beliau tidak berlatih selama seminggu game week lepas, bagi hamba ianya hanya alasan untuk menjadikan Cherki sebagai kesebelasan utama. Sudahkah anda melihat prestasi Cherki selepas beliau pulih dari kecederaan? Sungguh memukau. Hamba berani katakan kreativiti dan hantaran yang dibuat Cherki adalah suatu yang dicari Pep selama ini. Kebijaksanaan hantaran dan keserasian Cherki di dalam formasi mengingatkan hamba kepada KDB. Elakkan membeli Danny Welbeck. Ya, minggu lepas Welbeck ialah calon belian, tetapi game week ini Welbeck hanya sesuai untuk disimpan sahaja. Welbeck ialah calon don't buy don't sell game week ini. Simpan jika anda kenyang dengan poin beliau game week lepas dan elakkan membeli bekas penyerang The Red Devils ini. Minggu ini pasti tidak semudah minggu lepas. Welbeck bakal berhadapan Lekua, Maguire dan Richards di hadapan gawang gol Palace yang gah dengan stats pertahanan musim ini. Elakkan membeli bekas raja FPL ini. Setiap sesuatu mempunyai pengakhiran selagi mana ianya bergelar makhluk. Begitu juga dengan Mohamed Salah. Dengan harga 14.2 juta pound, peluang mata yang diberikan agak tidak konsisten. Jika gol jaringan beliau menentang Villa anda jadikan sandaran, ianya mungkin kesilapan besar buat anda. Gol hadiah dari Martinez itu tidak mungkin berulang lagi musim ini. Salah bakal berhadapan City dengan prestasi yang agak baik. Ditambah pula, bermain di laman lawan pasti menyukarkan. Beli Trevor Chalobah. Pertahanan Chelsea sudah lama tidak diperkatakan selepas kali terakhir Cucurella cemerlang dengan jaringan dari bahagian pertahanan. Dari segi stats juga, prestasi pertahanan Chelsea tidak mengujakan. Namun, menentang Wolves di Stamford Bridge ialah jadual perlawanan buruan pengurus fantasi. Wolves juga telah kehilangan jurulatih utama mereka, Victor Pereira. Jika sempat pun mendapat jurulatih baharu, 1 minggu sahaja ialah tempoh yang sangat singkat untuk pembaharuan. Beli juga Morgan Gibbs-White. Perancang Forest yang menjadi buruan Spurs pada awal musim ini ialah calon belian menarik kali ini. Dengan pemilikan yang rendah, Gibbs-White boleh membantu melonjakkan ranking keseluruhan anda game week ini. Forest bakal melayan kunjungan Leeds di laman sendiri kali ini. Dari segi stats, Leeds ialah pasukan ketiga terburuk yang banyak dibolosi ketika beraksi di laman lawan. Leeds telah dibolosi 12 gol sepanjang 10 game week musim ini. Peluang baik buat Gibbs-White bukan? Simpan Paqueta. Ada pengurus fantasi yang sedang mencari sebab dan punca untuk menjual perancang mereka bagi membawa masuk Mbeumo ataupun yang terkini Cherki dari City. Namun saranan hamba kekal bersama Paqueta sekurang-kurangnya game week ini. Menentang Burnley di laman sendiri amat mengujakan. Walaupun jaringan beliau dari peluang ber-XG rendah game week lepas, tugasan penalti membuatkan menyimpan beliau mungkin membawa tuah kali ini. Namun, Paqueta ialah calon don't buy don't sell kali ini. Simpan jika anda pemilik, tetapi elakkan membeli beliau kerana menentang Burnley ialah jadual mudah terakhir buat West Ham. Simpan juga Enzo Fernandez. Ya, selepas kembali dari kecederaan, Enzo tampak kurang cergas dan agak tidak lincah di atas padang. Namun menentang Wolves di laman sendiri mungkin dapat membakar semula prestasi cemerlang beliau di awal musim. Enzo juga diperkatakan menggalas tugasan penalti pasukan The Blues. Dengan João Pedro kembali mendapat rentak permainan, berkemungkinan ini bakal membantu kecemerlangan Enzo minggu ini. Usah terpengaruh dengan prestasi Caicedo game week lepas. Teruskan kekal bersama Enzo Fernandez. Segmen Maulana.
Gabriel menjadi pilihan hamba game week lepas. Hampir-hampir Gabriel mendapat 14 poin ketika berhadapan Burnley. Namun 12 poin syukur hendaknya. Level pilihan hamba bertaraf Maulana Sifu. Maulana hadir dengan João Pedro game week ini. Selepas dijual secara berjemaah game week lepas, João Pedro mula menunjukkan belang. Hampir-hampir beliau merekodkan hat-trick game week lepas. Jangkaan hamba, hutang hat-trick beliau mungkin akan dibayar minggu ini. Pemain pilihan rakan FPL. Berikut adalah pasukan pilihan rakan FPL game week lepas. Level pilihan ini bertaraf kayangan. Berikut adalah 15 pemain pilihan rakan FPL game week ini. Adakah anda setuju dengan hamba? Siapa yang perlu dijual? Tuliskan komen anda di ruangan komen. Ingat, saya bukan Sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.